Hai korang. Hari ni aku pecah rekod. Aku share dulu. Aku tunggu dia. Wah dah lawa dah bilik bersepah. Kejap je. Pakai sipar tu keluar. Sepah ni semua barang Adriana. Macam ni rasa dia tunggu orang lambat. Mana kad? Kat mana? Kat rumah. Ya, tu lah. Tak ada mana? Kau ni. Ada ke tak ada? Ada. 3 hari. Hari yang pertama dia siap cepat. Dah kecoh. We are pink. Kebetulan. Tak ambil gambar. Sekejap. Sebenarnya hari ni nak pergi Old Bazaar tu je untuk tengoklah apa ada sekeliling kan. Kita ada nampak kedai barangan haiwan, pet shop. So kita ingat nak pergi sana lah. Sekarang pukul 5 petang tapi memang panas. So kita berkicap dan Berkipas. Kedai tu dekat je, dalam 300 meter jalan kaki. Keluar daripada hotel kita orang, ada banyak lah teksi, bas semua ada. Tapi kita orang pilih untuk naik teksi lah. Sebab aku kali ni, aku tak buat apa-apa research pun. Tak ada masa. So terjah je lah, lagi pun kita kan trip. Hari kali ni trip malas. Memang malas. Dekat Antalya ni, kalau musim sejuk, winter lah dekat Istanbul ke, ada lagi salji. Tapi kalau Antalya tak ada salji. Sebab dia dekat bahagian selatan Turki. So tanah dia rendah, banyak laut. So dia panas. So kalau winter pun tak sejuk sangat, tak ada salji. Kalau korang perasan dekat atas building tu, mostly diorang ada solar tu. Ed cakap dia tahu kedai tu kat mana. So kita ikut dia. Ya. Dia tak percaya sangat kat aku. Aku nampak macam tak tahu kan. Tapi kadang-kadang relate tu dia datang. Alah setakat tepi jalan ni saya tahu. Pet market tapi tutup lah. Kau nak tengok diorang jual apa? Jalan-jalan, kita orang dah sampai dah dekat Old Bazaar. Yang semalam kita orang jalan tu. Yang tak ada orang tu. Sungguh berbeza hari ini. Nak start daripada mana ni? Sana Clock Tower. Kalau korang datang sini nak beli barang-barang souvenir ke apa, kat sini ada banyaklah kedai. Eksotik dengan erotik tak sama kan? Eksotik yang makan yang pelik-pelik kan? Erotik 18XX. Alamak, saya tahulah. Hari tu scroll TikTok, lepas tu keluarlah perfume Turki. Aku nak masuk tapi itulah tak faham kan. Dia ada bagi satu tester bau ni, ubat batuk. Kalau datang Turki mainlah ni aiskrim ni. Aku dah serik, tak nak. Wah, kedai yang aku cakap tu, Loris Perfume. Bagi shilling tu semua. Jom masuk dalam ni je. LC Waikiki. Saya tahu nak masuk sebab apa. Dia puteri lilin. Dia kecai. Acik. Seluar acik. Kita orang makan dekat sini. Ni Masjid Murad Pasar. Dia mesti dah pilih dekat dengan kawan dia. Iskandar kebab hari-hari. Ni 100 gram. Macam mana? Itu sedap sikit. Meriah ada orang nak cabut nombor. Kita ada kedai lagi nak beli. Nanti cakap kalau rakam kena masuk. Ni air. Kuat sangat bau minyak wangi dalam kedai dia. Tak ada ventilation, pening kepala. Biar Syah sorang-sorang. Nampak tak? Hidung dia tak apa. Hidung aku tak boleh lah. Pening kepala.
Kita dah sampai tempat semalam pagi kita orang datang. Ni baru hidup. Tram pun ada. Masjid, clock tower. Tengok ni, tempat kucing. Siap ada rumah. Tengok budak kecil ni. Makan apa tu? Tu ada rumah. Tengok tu. Abang kawasan. Banyak. Benim fidanım, feryadım. Ey benim zizi parmak, memleket gözlüm. Benim fidanım, feryadım. Ey benim zizi parmak, memleket gözlüm. Teşekkürler. Ini macam kubu. 1337 dia dijadikan Maulawi Lounge. Ni kubu Tom Raider. Tapi kalau malam ni memang seram ni. Kubur lah. Memang lah. Nama pun Tom. Eksplorasi. Makam apa ni? Makam tapi tak tahu kuburnya dekat sini ke tak. Awak tengok tak kat pasti dalam. tapi ni makam. Kat dalam ni. Bismillah sikit. Assalamualaikum. Meremang juga. Dengan pokok je ni. Tu ada ni kubur. Batu nisan. Meremang tak? Meremang. Kat sini ada banyak bangunan yang macam ni. Diorang cakap warna putih. Lepas tu dia punya frame tu warna kayu. Bangunan bersejarah lah. Monumen Jesus and Mary in Islam. Bagus lah dia letak ni. Harap masalah-masalah ni baca lah. Cumanya banyak pub kat sini. Macam tak sesuai pula. Wallahualam. So ni entrance masjid ni. Yifli Minal Chami. Assalamualaikum. So dia sediakan scarf untuk non-muslim. Ni tempat perempuan. Asyik baik dia pasang lah. Kalau tak orang ucapan-ucapan. Syirik kan. Tak duit lah apalah. So ni adalah water channel in the mosque. 800 years old. Heating and cooling needs of the mosque. So diorang ada sediakan brochure pasal Nabi Muhammad ni, Jesus, Prophet of Islam. Macam Istanbul masjid sebelum ni pun yang boleh diorang allow visitors, orang-orang western ke turis datang, diorang akan sediakan voucher yang Brochure. Voucher di shopping. Brochure Maklumat lah, maklumat. tentang Islam, Jesus. Tu je lah nak cakap. Itulah yang positifnya. Apa dia? Terbakar kalori saya. Baru naik bukit sikit. Aduh. Sini ada banyak restoran, kedai makan, kedai buat tattoo. Tengok tu. Ni orang yang jumpa bandar ni, founder bandar ni. Tidur. Semua orang ambil video dia. Tengok orang kat belakang tu pun ambil video. Syaknya tidur. "27 saat nanti bos sejuk." Kita orang naik baru dia on aircon tu. Tak on aircon siap-siap Dah buat pulang bazir, tak ramai customer. Apa ni, taksi pun. Masalahnya, aku naik taksi tadi tu, bamba tu pun duk tisu. Tak perlu.
Dia duduk peluh dia. Tak tahu, mungkin kereta dia aircon rosak ke kan. Saya pun macam tak apalah, tak payahlah sebab 9 minit je dah sampai. Tak Mungkin payahlah nak, apa. Tak payahlah nak suruh buka aircon sebab mungkin nak buka aircon pun ambil masa lebih 9 minit nak sejuk. So dia kena off balik, makan minyak. Minyak mahal. Sampai dah apa yang kita orang order. Cheesecake dengan rice pudding. Cheesecake viral dekat Malaysia, tapi yang kedai dekat Istanbul kan. Bismillah. Tak ada manis sangat. Siapa rasa dia? Biasa je. je. Komen. Awak rasa? Rasa biasa je. Makan cheese dengan coklat. Ya, makan yang tepi dia. Sedap. Coklat dia tak manis sangat. Cheese dia tak muak lah. Sedap. Cuma kita orang tak tahulah rasa yang dekat Istanbul tu macam mana kan. Yang ni pun dah okey. Ni rice pudding. Bekas macam Ali. Sebenarnya. Sekali. Tengah proses rasa dia. Macam custard tau. Atas tu custard. Yang ni nasi dengan susu. Custard dia manis. Ni lah yang manis. Ni. Susu dengan nasi tu biasa je. Lepas tu rasa macam hangus-hangus sikit. Dia sejuk. Okay lah, kita orang pun dah habis memaniskan diri. Beri tenaga, sekarang dah full energy balik. Kita nak gerak balik ke hotel lah. On the way tu kita orang akan cari dah sikit barang. Rumah yang terbesar dekat Antalya. Katanya baru siap. One eternity later. Alhamdulillah guys, kita orang dah sampai pun hotel. Last-last menapak balik daripada Old Bazaar tu. Sampai ke rumah. Sampai ke rumah Aku sebenarnya dah ajak jalan. Habis dah kalori makan burn cheesecake tadi tu. So tak ada rasa bersalah sangat. Kita orang dengan jalan. Lepas tu sampai nak nampak Mall. Dia daripada yang Old Bazaar, yang Clock Tower tu, sepanjang jalan tu ke kedai-kedai kan yang kita orang jalan tu, sampai ke Mall Antalya tu dalam 15 minit. So bila dah nampak mall tu, Syaz kata, dah nampak mall. Dah dekat dengan hotel. Terus jalan. Dia tak tahu nak dekat dengan hotel tu mau ada lagi 15 minit. Okay lah sebab tak rasa sangat dah malam. Okay, lepas tu ramai orang. Okay. Keselamatan pun okey lah sebab ramai orang jalan kan. So Alhamdulillah. Baru azan isyak sekarang ni. 9.57. Kita orang nak rehat. So jumpa esok. Hari ke-4, hari terakhir di Antalya. Pagi ni kita orang nak pergi pantai. Sekarang pukul 5.40 pagi. Nak tengok apa ada kat sana. Hari terakhir, hari yang paling produktif selama 4 hari trip malas kali ni. Tengah tunggu Puan Syazana bersiap OOTD baju semalam. Tinggal tak mandi Let's go. Kita tengah book dulu. Okay, dah dapat. So dalam berapa lama dah nak ke sana? Berapa minit? 20 minit. A few moments later. Masya Allah, subhanallah. Dah sampai dah. Tak sampai 20 minit. Dalam 10 minit je. Kita tengah menerbangkan. Korang tengok tu. Ramai dah weh orang. Lawa tu. Korang tengok tu. Sebab matahari tu naik, reflect dekat gunung. Terus storage full pula. Tak apa, dapat sikit shot. Selamat sampai. Selamat juga. Yuhu. Tak sia-sia bawa. Alhamdulillah. Wasted money on cures. Forgot how to fix myself.
say that time is free, then why is it so precious? Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids. Tambahnya batu ni mahal ni. Batu sungai. Diorang punya laut. Saya tak biasa. Diorang buat agaknya. Tambah Lawa awan dia. Ya sangat. Sebab apa Sebab tak ada pasir. Macam dekat kolam. Air kolam. Mandi ya? Aku kering mendengar macam orang kat belakang. Balik dah puas, dah cuci mata. Ni orang makin bertambah ramai. Matahari dah makin naik. Tapi nice lah kat sini, macam ramai orang exercise. Riadah sebab hari Ahad kan. Kita orang nak balik. Kalau korang nak duduk tepi pantai ni, boleh lah book hotel ni. Hotel lah ni. Ni lah hotel berdepan dengan pantai.